Ramai usahawan kecil terperangkap dalam masalah pusingan modal yang tidak cukup. Tapi tahukah anda ada satu kaedah klasik yang diamalkan sejak dulu, khususnya oleh peniaga wanita Kelantan yang sangat berkesan dan masih lagi relevan hingga hari ini, iaitu menggunakan emas sebagai modal berniaga. Pernah satu ketika dulu menjadi satu pemandangan biasa di pasar Kelantan, iaitu pasar wakaf Cik Yeh. Di Kelantan, apabila peniaga wanita memakai gelang emas hingga ke lengan bukan saja sekadar perhiasan, sebaliknya itulah bank mereka, bank yang bergerak. Emas yang dipakai sebenarnya adalah simpanan, juga modal pusingan untuk perniagaan. Bila mereka perlukan duit segera untuk membeli stok barang ataupun untuk mengembangkan bisnes, mereka terus saja pergi ke Ar-Rohno untuk memajakkan emas mereka dan mendapat pinjaman tunai. Selepas selesai urusan jual beli ataupun bila sudah mendapat keuntungan, mereka akan tebus semula emas tersebut. Emas tetap milik mereka dan mereka dapat untung hasil daripada pusingan modal. Lebih menariknya, simpanan dalam bentuk emas membantu mengelakkan kebocoran tunai. Kaedah pajakan emas ini sangat sesuai untuk pinjaman jangka masa yang pendek berbanding pinjaman bank yang biasanya terikat bagi tempoh 2-3 tahun atau sampai 9-10 tahun ke atas. Walaupun pinjaman bank dapat diselesaikan lebih awal, kebiasaannya sebahagian besar pembayaran kepada awal tempoh adalah untuk bayar caj faedah dan bunga sahaja. Ini menyukarkan usahawan untuk mengira kos sebenar sesuatu projek. Baliknya, dengan Ar-Rohnokan emas, kos lebih jelas dan flat. Sebagai contoh, caj pajakan hanya sekitar 1 ke 1.5% sebulan daripada jumlah pinjaman. Perkongsian ini membuka mata lebih ramai peniaga tentang kelebihan emas sebagai aset dan pusingan modal. Jangan lupa follow saya untuk lebih ilmu emas dan kewangan. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, kita ada Gold Bar dan Dina, isi beg biru dan daftar, kemudian saya akan bantu anda simpan emas dengan bimbingan Dr. Akila.